Seorang pemilik bisnes telah membeli 1 kg ini 10 bulan yang lepas dengan harga RM418,333. 1 kg emas yang sama pada hari ini berharga sekitar RM579,692. Dan katakan beliau ingin jual 1 kg ini semula kepada Public Gold. Public Gold membeli semula 1 kg ini pada harga sekitar RM544,910 setelah tolak spread value 6%. RM544,910 tolak RM418,333 harga beli sama dengan RM126,577. Dan itu adalah keuntungan simpanan 1 kg emas ini. Bermakna 1 kg emas ini memberikan keuntungan bersih 30.3% selama 10 bulan selepas tolakan spread. Dan keuntungan ini tidak memerlukan pemilik bisnes tersebut untuk membuat apa-apa pun. Beliau hanya perlu pastikan emas ini disimpan di tempat yang selamat seperti dalam peti besi atau sewa safe deposit box. Simpanan selama 10 bulan masih belum cukup tempoh untuk beliau membayar zakat. Berbeza jika beliau membeli emas 1 gram pada bulan Januari dengan harga RM418. Jika beliau menjual semula 1 gram ini setelah tolakan spread value 9%, beliau hanya akan dapat sekitar RM540. Keuntungan sekitar RM122. Di sini anda boleh nampak, dari sudut pelaburan emas, anda perlukan jumlah gram emas yang lebih besar seperti gold bar 250 gram dan 1 kg. Tetapi jika bajet belian anda kurang daripada ini, anda adalah seorang penyimpan emas. Dan penyimpan emas yang berjaya adalah apabila mereka menyimpan secara konsisten. Public Gold sudah bertapak di Malaysia selama 17 tahun. Dan tidak seorang pun dari 2 juta ahli penyimpan emas Public Gold yang tidak dapat emas mereka. Dan inilah credibility Public Gold. Bagi yang berminat untuk membuat belian emas bersama di Public Gold, sama ada gold bar yang besar atau menabung sikit demi sikit di akaun emas Public Gold, boleh klik link bio saya atau PM saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.